Jackie Chan dalam filem ni akan buatkan korang menangis tau. Kalau sebelum ni kita tengok Jackie Chan ni dengan karakter yang lawak, action, pumpang-pumpang fighting. Tapi dalam filem Unexpected Family ni, korang akan rasa kesian, korang akan rasa sedih dan terkesan tau dengan karakter dia dalam ni. Memang kita tengok tu rasa touching gila tau. Okey, filem Unexpected Family. Filem ni mengisahkan tentang Ren. Ren ni dia seorang tua yang tinggal seorang diri. Dan Ren ni memang semua orang kawasan jiran-jiran dia tu memang tahu Ren ni dia dah lama nantikan anak dia yang tak pulang-pulang. Anak dia tu dah keluar tapi tak balik-balik. So memang dia pressure, dia sedih, ngoyok je kita tengok dia. Kehidupan dia tu memang kita rasa kesian. Dan nak dia cerita lagi, dia ni ada penyakit tau. Penyakit Alzheimer ataupun penyakit amnesia. Dia lupa ingatan dan nyanyuk. So, nak cerita, one day tu ada seorang penyewa budak baru ni datang sewa dekat kawasan kejiranan dia ni. Dan secara tak sengaja dia jumpa dengan Ren. Masa dia jumpa dengan Ren tu, Ren ni mati-mati ingat penyewa baru tu, budak tu merupakan anak dia yang kembali pulang. So, memang Ren ni dia betul-betul sayang, betul-betul happy, berubah 360 tau. Yang sedih sebelumnya jadi happy, masak pagi-pagi untuk anak dia, sediakan macam-macam. Tapi masalahnya tu bukan anak dia. Dan budak penyewa baru tu pula, dia ni jenis, aku nak cakap macam mana, selfish jugalah. Jenis budak-budak memang dia tak nak tolong langsung Ren ni. Dia tetap tak mengaku dia tu anak Ren. Tapi Ren ni dia duk ingat anak dia. Dia memang mati-mati ingat tu anak dia. Even budak tu tolak dia macam mana pun, dia tetap nak jaga, sayang budak tu. So, dekat kawasan kejiranan ni, memang jiran-jiran Ren ni memang betul-betul jaga dan sayangkan Ren. Diorang ni memang tahu Ren tu nyanyuk, dia pun jaga, dia bagi makan, dia jaga keselamatan Ren. So, dia pun berpakat dengan budak penyewa baru tadi, dia suruh budak tu menyamar jadi Ren. Diorang sanggup bayar. So, apa yang berlaku lepas pada tu, korang semua kena tengok sendiri filem ni. Apa yang aku best dalam filem Unexpected Family ni? First kali, dari segi performance dan lakonan Jackie Chan, memang macam gini. Memang power gila tau. Kalau sebelum ni kita tengok karakter dia yang lawak, karakter dia yang action, fighting, pumpang-pumpang tu. Tapi kali ni Jackie Chan dia bawa karakter Ren sebagai seorang tua yang nyanyuk ni memang betul-betul jadi. Berkesan guys. Sampaikan korang akan nangis lah. Lepas tu, aku suka lagi bonding setiap karakter dalam filem ni. Jiran-jiran tu semua tu, kita rasa natural tau. Kita rasa warm. Kita tengok macam mana jiran-jiran ni jaga Ren tu, even dah tua kan. Lepas tu satu lagi, filem ni dia buatkan kita berfikir tau, macam mana kalau kita dah tua nanti kita jadi macam Ren. Adakah ada orang akan jaga kita? Apakah tindakan kita sekarang ni akan memberi kesan kat kita satu hari nanti? Tindakan apa yang kita buat, keputusan sekarang ni mungkin akan beri kesan yang besar yang buatkan kita menyesal bila kita tua nanti. Dan lawak dalam cerita ni pun memang on point. Memang korang akan gelak lah setiap scene-scene lawak yang ada dalam ni. Cumanya satu je lah yang aku rasa kurang sikit dalam filem ni, dia rasa panjang sangat tau, macam draggy gitu. So, rating aku untuk filem Unexpected Family ni, aku boleh bagi 8/10 guys. So, korang semua boleh tonton filem Unexpected Family ni dekat Powergam sebelah rumah korang sekarang guys. Okay? Jom!